Siapa mangsa aku kali ni Duit dah tak ada Aku tahan seorang dua ni. Okey kot. Dah lambat ni. Nak capik ni. Nak capik cepat lah. Jom. Sorry. Assalamualaikum. Dah lama nak pergi mana ni? Pergi pasar. Cik ni siapa lah? Saya ni polis. Saya nak buat pemeriksaan kenderaan boleh? Boleh. Saya cek dalam sistem kata motor ni road tag mati. Macam mana? Oh ya ke? Saya terlupa nak tengok. Kalau ikutkan dalam peraturan, motor ni dah sita ni. Oh ya ke tuan? Aduh, jangan macam tu tuan. Saya ni student, motor ni sangat penting untuk saya, benar untuk pulang alik belajar. Kalau kau dah senang, kau bayar kat aku, kita cerita sini je masalah ni. Mantap. Ini makanan aku ni. Aku dapat duit. Is. Boleh ke tuan? Bukan macam salah je tuan. Bayar macam ni. Macam ni kalau kau nak settle. Kalau aku nak saman kau ni banyak ni. Nak set mirror tak ada. Itu tak ada. Nombor plate kecil. Macam mana? Tak apa, kalau macam tu kita settle je lah sini tuan. Kita settle kita lah. Tak banyak pun, 300 je. Betul? Settle terus. Kau boleh balik, kau boleh pasar sekali. Kalau macam tu boleh lah tuan. Memang ada ni je jalan dia tuan. Elok tu. Mantap, masuk duit. Aku rasa benda tu salah. Itulah aku pun duk rasa macam tu juga. Aku rasa tak ada rasuah. Kena buat report ya. Tapi nak buat dekat mana? Aku tahu kat mana. Kau kena buat report dekat rasuah SPRM. Oh. Okey, baik, kalau macam tu jom kita buat report. Okey. Ya, saya dulu. Salam. Saya tahu kenapa awak datang. Saya datang sekarang ni untuk buat sedikit aduan. Berkenaan apa tu? Tentang kes rasuah. Kes rasuah? Ya. Okey, macam mana boleh berlaku rasuah? Hari tu saya ada tangkap gambar seorang polis ni. Dia ada mencuba untuk memakan rasuah. So ni gambar dia. Awak tahu nama dia? Nama dia tak silap saya Inspektor Yusof. Inspektor Yusof. Saya tengok sekejap. Okey, jadi polis ni memang betul ada dalam data gitu. Jadi apa berlaku, dia minta duit kat awak tu? Ya, dia minta duit sebagai ganti dia tak saman saya. Okey, baik, faham. Jadi dalam masa terdekat ni kami akan buat soal siasat dan kalau betul dia bersalah kita akan tindakan. Baik, terima kasih kerana membuat aduan. Jadi saya harap kalau ada sebarang masalah lagi berkenaan dengan rasuah, awak boleh datang dan berhubung dengan saya. Okey, baik tuan. Oi, dapat juga aku kita ni. Semangat nak pergi kerja. Uish, Puan. Inspektor Yusof. Lawa kita ni. Baru beli? Baru tuan. Ni gaji polis tak cukup nak beli ni. Ni, mahal ni. Saya dapat aduan kamu minta rasuah, betul ke? Ada tuan. Ni kamu? Ini saya tuan. Jadi betul lah. Sebab baru-baru ni saya dapat laporan yang mengatakan kamu ambil rasuah. Jadi
Saya minta maaf, saya terpaksa tahan kamu dekat sini. Segala perbicaraan boleh kita bincang dekat mahkamah atas Seksyen 17A-2. Let's go. Betul, dia taubat tu.